Ini berkenaan masih berkenaan isu URA, Akta Pembaruan Bandar. Apa yang kita lihat hari ini, orang Melayu yang duduk di dalam bandar, kebanyakan yang duduk bandar ni, mereka dah mula risau dan khawatir apakah akan berlaku pada mereka memandang kita lihat di mana kawasan Kampung Baru walaupun tanah tu tanah Malay Reserve, tanah Melayu, begitu mudah boleh diambil alih dan begitu mudah boleh diusir keluar orang-orang Melayu daripada Kampung Baru ni. Apabila wujudnya Akta Pembaruan Bandar ni, URA ni, apa yang kita lihat, saya pun terima banyak panggilan. Panggilan dari mereka yang duduk kawasan bandar. Mereka khawatir, mereka risau, mula risau. Adakah mereka apabila pembangunan baru berlaku kawasan tersebut, adakah mereka dihalau dengan pampasan yang sikit? Ini yang mula mereka risau. Adakah bangunan ini didirikan? Adakah harga dia akan melonjak tinggi dan mereka terpaksa beban dengan hutang bank? Ini yang mereka risau hari ini. Saya minta kerajaan pusat di mana PMX jangan bertindak sebagai pembangkang apabila di peringkat bawah kita minta penjelasan tentang Akta Pembaruan Bandar ni. Janganlah bertindak sebagai pembangkang. Hari ini dah jadi Perdana Menteri, bercita-cita nak jadi Perdana Menteri, akhirnya berjaya. Apabila berjaya jadi Perdana Menteri, kita perlu ada hati terbuka, sikap terbuka, menerima pandangan tak kira daripada NGO ataupun individu tertentu. Kita mintalah PMX perlu ada pemikiran terbuka lah. Jangan bila ada orang tegur je dah beremosi kan, tegas sangat. Jangan. Kalau kita nak jadi kekal Perdana Menteri untuk lagi satu penggal, cuba ubahlah cara mengendalikan masalah negara ni. Jadi dalam isu ni kita lihat di mana sekitar Kuala Lumpur je masih di mana terdapat lebih daripada 40,000 orang mohon untuk memiliki rumah PPR ni. Di mana dalam isu ni kita lihat di mana kebetulan Kementerian KPKT adalah menteri daripada parti DAP. Jadi isu ni bertambah hangat. Adakah menteri ini ada agenda tersembunyi dalam isu pembangunan bandar ni, Akta Pembangunan Bandar ni, URA ni? Adakah agenda tersembunyi? Adakah mereka dah susun kontraktor yang besar untuk mengambil maksudnya nak bangunkan bandar-bandar ni? Maksudnya rumah PPR yang usang ni mereka nak ambil alih. Adakah waiting list ni kontraktor ni? Ni yang kita nak tahu. Siapa nak buat? Siapa nak bangunkan ni? Adakah kontraktor ataupun diberi tender? Ini yang kita nak tahu. Adakah kroni yang dapat? Ini yang kita nak tahu. Jadi dalam perkara ini kita lihat pemaju akan jadi berkuasa dalam isu ni. Apabila ada pihak bersuara, pemaju akan saman. Ini yang akan berlaku. Ini negara demokrasi. Mana boleh kita bagi kuasa kepada pemaju untuk halau. Siapa yang enggan, tak kerjasama, terpaksa halau, gunakan undang-undang. Ini yang sedang berlaku, contoh di Kampung Baru. Jadi dalam perkara ini kita mintalah. Dah ramai dah hubungi saya minta orang Melayu yang duduk bandar, mari bersama dengan saya, kita berjuang bersama-sama dalam isu ni. Kalau sekiranya kita nampak Melayu nak diusir keluar daripada bandar, kita perlu bertindak. Kita jangan duduk diam. Ini tanah Melayu, tanah kita. Kita perlu fikir di mana zaman dulu nenek moyang kita berjuang, ambil pedang, ambil keris dulu. Di mana suatu zaman Jepun, komunis, British, orang Melayu bangkit berjuang habis-habisan. Hari ini kita minta orang Melayu di bandar, mari kita bergabung, duduk satu payung. Kita berjuang habis-habisan. Kita bukan minta suruh ambil pedang dan sebagainya. Tidak. Kita bersatu. Kalau kita bersatu, insya-Allah kita akan berjaya. Ini yang saya minta sangat. Sedangkan nenek moyang kita dulu
berjuang dengan komunis, berjuang dengan British, sehingga ambil pedang, kan, beribu orang mati zaman dulu. Mana hilang darah keturunan kita dulu, nenek moyang darah kita ni yang berjuang dengan komunis, British dan sebagainya. Kenapa hari ini kita perlu jadi penakut? Sedangkan tanah ni tanah Melayu. Kita ada hak istimewa orang Melayu, telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Apa perlu kita khawatir? Apa perlu kita risau? Jadi saya minta orang Melayu yang duduk sekitar bandar seluruh Malaysia, mari kita duduk, bergabung. Fahaman politik kita taruh tepi. Kita duduk bawah satu payung, kita berjuang habis-habisan. Kita perlu lakukan segera, jangan tunggu lama-lama. Akhirnya kita akan hanyut, akhirnya kita tak dapat duduk bandar, akhirnya kita tak dapat berniaga di dalam bandar. Nak berniaga tepi jalan pun akan dihalau nanti. Lepas tu kita nak duduk mana? Nak balik kampung, nak tanam jagung. Ini yang kita nak buat. Fikir-fikirkanlah. Jadi kita sebagai orang Melayu yang duduk bandar, taraf kita dah naik dah. Jadi adakah kita nak jatuhkan taraf tu balik kampung? Jangan. Kita akan bermasalah nanti. Jadi kita perlu tawan setiap bandar seluruh Malaysia. Kita ramai-ramai tawan setiap bandar. Jangan bagi bangsa lain duduk dalam bandar. Kita yang perlu majoriti dalam bandar. Ini yang kita harus lakukan. Maka kita ketepikan fahaman politik, kita bergabung, duduk satu payung, kita berjuang habis-habisan. Negara ini ada undang-undang, kita ada hak. Kita sebagai orang Melayu, kita lebih berhak daripada bangsa lain. Jadi kita, marilah sama-sama kita berjuang habis-habisan dalam isu ni sebelum kita diusir keluar daripada bandar. Dan satu saya nak bagi ingatkan, setiap kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Bahagia Tun M, jadikan panduan. Jadikan panduan dalam isu urani, apa yang Tun cakap memang akan jadi. Selama ni apa Tun sebut memang jadi. Jadi kita jadikan, saya minta orang Melayu jadikan kenyataan Tun M ni sebagai panduan untuk masa akan datang. Kita tahu bahawa ni Tun Mahathir mengeluarkan statement. Salah satu statement tu dia kata dia takut perancangan pembaruan macam di Singapura. Orang Melayu dipinggirkan. Dan juga kita tahu bahawa Menteri KPKP pun pernah cuba bawa berunding daripada Singapura. So adakah yang perkara-perkara ini yang kita kena takut kan tuan? So adakah perancangan ini dia menjadi kalau pura tu dilaksanakan? Kita perlu ingat negara Singapura dengan Malaysia ni jauh beza. Tak sama. Sini di negara kita ni majoriti adalah orang Melayu. 60%, 67% adalah orang Melayu Islam di negara kita. Jadi kita perlu ingat sistem yang dibuat di negara Singapura memang kita tak boleh bawa masuk ke negara kita. Jadi contoh kita ambil e-invoice. Sekarang syarikat-syarikat besar ni pening kepala. Apabila wujudnya e-invoice, setiap transaksi kita perlu declare, kita perlu isi, ada borang dia kena online kena isi, setiap transaksi kena isi. Padahal dulu Singapura pernah amalkan, tapi gagal. Benda yang gagal, kenapa nak implement dalam negara ni? Contoh e-invoice. Perkara ni ramai dah buat aduan, saya belum bersuara je. Jadi sistem yang dilaksanakan di Singapura ni, dia akan lenyapkan orang Melayu dalam negara ni. Dia akan lenyapkan orang Melayu dalam negara ni. Jadi rakyat perlu sedar perkara ni. Perlu sedar, perlu bangkit bersama, bersuara. Saya bukan minta ambil pedang ataupun tidak. Kita bersuara, duduk satu payung, kita bersuara bersama. Ini yang kita minta.